Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan share pada sahabat-sahabat semua. Dan untuk tidak membuang masa, kali ini kita masak sup ataupun soto daging Madura. Ini dia daging kita setengah kilo yang kita dah bersihkan. Jadi daging ni kita rebus dulu dan saya dah potong kecil-kecil. Macam ni, nipis-nipis. Jadi kita rebus tak lama lah kalau kita potong ataupun hiris nipis-nipis. So apa saja bahan-bahan dia, sahabat-sahabat semua stay tune, tengok video ni pelan-pelan sampai habis. Okey, yang ini kita ketepikan, kita rebus dulu. Okey sahabat-sahabat semua, jadi nak bagi tahu juga untuk merebus daging tu, air dia terpulang pada sahabat-sahabat semua banyak mana, ikut pada sahabat-sahabat. Kalau suka sup atau kuah dia banyak, lebihkan air. Jadi inilah bahan-bahan kita untuk buat dia punya rempah-rempah semualah. Ini ada bawang putih 8 ulas, buah keras 4 biji, halia lebih kurang 2 inci ke 1 inci ke 2 inci lah. Bawang besar 2 biji, kunyit 2 inci, biji ketumbar 1 sudut teh. Bahan-bahan ni semua kita blender. Nasib baik ingat. Ini dia membezakan soto biasa, soto daging biasa dengan kita punya soto daging Madura ni. Ini beras yang kita dah rendam tadi sebanyak 2 sudu makan. Sebanyak 2 sudu makan kita blender sekali dengan bahan-bahan ni semua. Okey, stay tune. Okey sahabat-sahabat, sementara nak tunggu kita punya daging empuk, kita tumis dulu bahan-bahan untuk rempah dia. Minyak jangan banyak, agak-agak sahaja. Ini dia yang kita dah blender tadi. Kita masuk je terus. Okey, kita tumis bahan kisar kita tadi sampai dia pecah minyak. Okey sahabat-sahabat semua, kita tumis sampai dia pecah minyak dengan api yang perlahan. Lepas tu kita masukkan kita punya rempah soto. Kita ambil 4 sudu makan sup soto Mak Siti. 4 sudu makan bersamaan dengan 2 paket kecil. Lepas tu kita masukkan lengkuas 1 inci, potong nipis-nipis. Lepas tu ketuk, daun salam 4 lembar. Kita tumis sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan dalam daging tadi, sup daging kita. Ini kalau sahabat-sahabat tak ada idea nak masak apa, kalau ada kawan-kawan nak datang rumah, bolehlah cuba ni, ataupun ada majlis hari jadi anak ke,
ataupun tahlil ke, ataupun nak pergi piknik, bolehlah buat sup ni, sup daging. Masa kita menumis ni, kita perlahankan api, takut nanti dia hangit. Okey sahabat-sahabat, kita punya rempah dah siap. Kita terus masukkan dekat sup. Masa ni baru kita masukkan garam. Garam secukup rasa ya. Garam secukup rasa, jangan terlebih garam, biar kurang jangan lebih. Lepas tu aji pun sama. So kalau sahabat-sahabat semua suka manis-manis, boleh letak gula, boleh bubur gula. Macam saya tak suka manis-manis. So ikut selera masing-masing lah. Nak manis, letak gula. Lepas tu kita bubur daun ketumbar ataupun daun sup. Okey sahabat-sahabat, kita tengok kita punya sup daging kita. Wow. Sebelum kita tutup api, last kali kita bubur bawang goreng. Lepas tu kita kacau. Dah siap dah kita punya sup daging. Kejadian dia, kita punya sup daging Madura. Dia punya warna cukup menarik. Tak cair, tak pekat, sedang elok sahaja. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah, insya-Allah. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe sekali lagi. Mudah-mudahan video ini memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat semua. Jadi sup ini sesuai dimakan dengan nasi putih, bihun, mi kuning, dan di musim sejuk ataupun tengah-tengah hujan, nak buat kenduri apa semua, insya-Allah. Dan ini dia punya sambal. Sambal kicap dia. Kita test dulu. Kita ambil nasi ya. Kita bubur sikit. Letak dekat nasi. Lepas tu bubur kicap sikit. Gaul-gaul. Okey, suapan pertama untuk sahabat-sahabat semua. Bismillah, kita letak isi daging sikit. Bismillah. Terbaik dia punya sup. Kena pula dengan sambal kecap ni. Alamak. Ini bini panggil 3 kali tak menyaut. Okey sahabat-sahabat semua, setakat sini saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Okey, Assalamualaikum.